Cik Razi bin Muhammad Amin, Pengarah Majlis Sukan Negeri Johor, merangkap wakil rasmi Exco Sukan atau Sukan Lain dan Kamisan. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama di dalam satu majlis ringkas, majlis penyerahan atau penerimaan cek penajaan bagi Johor Rugby Carnival 2014 serta majlis sidang media yang telah pun kita rancangkan. Dan untuk makluman semua, Johor Rugby Carnival pada tahun ini akan diadakan pada hujung minggu ini, bermula pada 16 dan 17 hari bulan Ogos selama 2 hari. Dan seperti mana yang telah pun disebutkan tadi oleh pembahagia pengacara bahawa lebih daripada 100 pasukan akan menyertai tandingan Johor Rugby Carnival pada tahun ini. Dan ini merupakan acara tahunan yang kita gabungkan bukan sahaja pertandingan di peringkat bawah 11, tapi gabungkan juga peringkat Iskandar bagi pelajar bawah umur 14 dan 16 serta kejohanan kebangsaan 7 sebelah bagi bawah 19 tahun dan senior team dicampur dengan international punya tournament bertaraf Asia, iaitu di Asia Rugby Football Union Under 20 bawah 20 tahun, yang mana tahun ini akan disertai oleh 6 pasukan. Yang saya hormati lagi dikasihi, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Presiden Kesatuan Rugby Negeri Johor. Pertama-tamanya, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada petang ini, petang yang cukup bersejarah, yang mana kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang cukup bermakna, iaitu majlis penyampaian penajaan dan sidang media bagi Carnival Rugby Johor tahun 2014. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk makluman bahawa pihak kerajaan Johor ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Kesatuan Rugby Negeri Johor, khususnya kepada Tuan Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman selaku pemimpin di dalam Kesatuan Rugby Negeri Johor atas usaha untuk meningkatkan martabat sukan rugby di Malaysia, khususnya di negeri Johor.